Okey, siapa nampak? Siapa nampak saya kat duduk sini? Di setengah tak? Oh, ya setengah. Kalau biasa satu. Tapi you all tetap dekat datang. Okey, so thank you so much. So, saya sudah ikhlas dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta tempoh saya dapat tu cepat. Cuba lagi buatkan dia. Jadi jangan kosong. Thank you, Aida. Bagus terima kasih. Jadi kepada compliance, worker safety among the employees across Musaka School's global operation. Okay, so basically Lepas tu? dah ke guys? Singgah istana, singgahlah ke dalam istana kita orang. Wah. Kayaknya kecil kita Isa. Janganlah kau takut untuk pasal. Mantap dah bang. Sekarang kita orang dah sampai. Okay guys, saya jadi princess. Wow. Depan belakang orang jaga dia. Nasib jumpa. Kenapa Aisyah je kita orang bersama? Aisyah bawa kereta? Yelah. Kita lah the real princess. Lagi pak supirnya. Abai. Oh, kita kat mana? Satu kelas ke? Yep, kita orang jaga apa? Dia bawa bapak? Jaga ikhtilat. Satu kelas kita bawa. No. Kalau jaga Maaf ni, kita mini kolam je. Kita kolam ni. Saja. Saya buat apa kat atas? Ambil gambar.
Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ibu kena. Hi guys, welcome back. Kita ada dekat Jepun. Wow. Disneyland. Dayat Disneyland. Imagine ada Rainbow. Ada cosmic sayang. Yes. Saya nak cakap terima kasih semua kerana menghadiri majlis kita pada hari ini. Tadi sudah cakap. Saya nak cakap terima kasih lah sebab jadi kawan degree saya. Korang semua love. Lepas tu sorry nak minta maaf sebab menjadi paling lucu sekali dalam Diterima. paling lucu dan berhati muli. Ada citation tak? Asal dengki. Syami. Belum. Apa tu? Dah tahu dah. Mantap lah. Boleh. Ajib lah gila. Buat balik. Salah satunya pakaian lah. Kena tak selesa. Lepas tu hari tu nak cakap pasal ni lah, emosi. Emosi kita kena strong lah. Walaupun orang buat kita nyamuk lah. Emosi kita kena within dalam diri kita je. Jangan kacau orang lain. Okay. Enhance untuk kau, tolong boleh pergi WhatsApp lagi. Ion pergi beli benda baru. Dah takut sangat tu. Beli apa? Tak tahu, diam je. Kalau someone tu. Tapi okey je dah, okey dah. Memang apa sih Ya, kat terbalik tu saja. Hai. Jangan nyesal. Dia ada pasir. Kau kena angkat. Tadi kenapa post macam tu Kenapa? Light, tali light. Okay, siapa yang lagi nak post orang orang ambil gambar? Untuk post orang ambil gambar. Oh, ingat MBS lah. Bukan. Jangan pergi MBS. Rita tak salah. Dah tu kan ada tu. Kita kena angkat dia. Bini kedua. Comel. Jatuh dekat atas pasir. Okay, today kita orang dah balik dari Apa sama cakap? Kita orang dah balik Pantai Kalimantan Enak. Kita orang nak balik ke homestay untuk sambung game yang tak habis tadi sebab Akak tu nak tutup kerusi dia pukul 12. So sekarang kita nak sama main game apa? Lepas ni kita nak sambung main game. Siapa kalah dia kena lari. Wow. Nantikan. Bye. Pulang sangat. Tak tahu. Wah. Everybody. Alhamdulillah.
Macam mengalut ya. Aku ada macam ni. Jangan lah. What is that? You are the good. Dah. Ah, easy. Girafah. Okey. Dia dah lupa dah tu. Something like that lah dia buat. Apa yang okey? Jangan cakap. Cakap lah. Cik dah dia lupa kita. Suka dah teknik. Dia macam suka dah lupa. Kangaroo. Salah. Alah dia. Dia kangaroo. Macam nyau je. Apa benda? Kau ambil ke dia? Tadi orang bincang kat mana? Okey. Dua, satu. Anjing bukan tak bukan. Merah. Okey. Tinggi sikit lah. Nanti betul. Okey, okey. Boleh. Okey. Biru. Biru je. Biru atau Pilates. Kelas session terus ni. oren. Tiga. Biru. Okey. It's like how good. Merah. Biru. Okey, so Tengah, okey. Sebelah. Merah. Okey. Biru. Okey. Biru. Enggak. Kuning. Okey. Baju ban. Boleh. Merah. Biru. Merah. Merah. Okey, okey. Merah biru.
Merah. Biru. Orange. Hijau mana? You can do Arofi. Jangan kena confuse pressure tu. Kuning. Lambat abang Orange. Tak pergi lambat. Merah. Turunnya laju. Kau tak tahu. Berikan. Biru. Orange. Merah. Ini tak. Biru. Kuning. Merah. Orange. Biru. Kuning. Jom. Orange. Dua ni merah biru. Kuning merah. Biru. Kuning. Merah. Orange. Kuning. Merah. Biru. Kuning. Merah kuning. Go. Kuning orange. Ya, dia kena bagi awak. Macam tu. Macam baik kau. Nasi ini dah banyak. Sini Ali tak tutup. Boleh tiup kan? Oh, suka. Pelik. Ya. Rasa cengkono. Tinggal tak kena. Okay, bila naik, so nanti aku dengan Fitra akan deliver bila naik. Korang akan pas belakang, lepas tu pas balik ke depan. Boleh? Kau balik Pas, memang dia sengaja nak pecahkan dia lepas tu. Apa pasal daripada 5 tu 大丈夫？
Ush. Aftermath of the event, guys. Aish. Oh, so kita kena bersihkan. Sebab nak main tepung Tengok gegas-gegas kita orang. Wow. Jangan tengok malu ada apa tak. Siapa ada sudu? Tak ada. Bau tu tak ada ke? Wah, sedapnya bau. Hari ni chef kita Aina. Hai. Tada. Ni diorang punya asisten. Kita ada Aisyah, Rafhana, Fitra, Bat, also Pia. Tengok. Wow, potong bendi. Ya. Daun kesum, love it. Ika tengah basuh ayam kau. Basuh apa? Tengah nak berak ayam. Ika tengah nak perap ayam untuk BBQ malam ni. So, stay tune. Untuk goreng. Okey, kita tengok nanti. Tengah monitor. Tolong saya. Ini nak kalau dia jadi bunga boleh kok. Tengok macam ni gayanya lain. Ini macam ni. Ini gayanya pun lain. Ini gayanya pun lain. Beria. Pergi. Tu terkejut aku. Dia pisau-pisau. Wow. I bagi kat you. Pisau-pisau bangga. Dengan goreng ayam mamak lebih ni lah mamaknya. Import from PG guys. Alah satu bayar satu. Sungai Kim Kim. Dah ke? Dah. Sekarang hari ni. Dah akan masak pizza tolo. Korang tengok sini. Tolong So, kita dah siap. Kita tengah masak. So, kita akan buat 2, 3. Tu, okay. Bye. Oh. Jom, saya bawa anda. Bawa ke mana? Sabar kau tarik-tarik. Tengok ni, ayam goreng mama. Mamak lebih. Tempting ya. Kau balik, tolong ikut dia. Ayam guna mama lebih. Ini mamaknya. Mana mamak? Ni mamaknya tolong goreng. Mana ada? Hei, aku tak mama, ayam beli. Kan? Wah. Baru dia gelas. Hai Daya. Semua dah saling kulit dah. Dah sleep ke tadi? Tak lama pun lah tapi. Apa? Aduh, bawa je. Okey. Dalam hujan pun buat kerja lagi. Nampak cokil. Ni apa ni? Dah hujan tu. Wow. Hujan terus turun, mendengar sayu sepinya hati, menanti kembalinya irama hati, pengobat mimpi jiwa terisi. Kamu jelas namun marah-marah,
rezeki kami pada malam ini. Amin. Ya Allah. Kenapa suami kau macam ni? Aku itu kita exam. Tempat special. Siapa dah buat warna kuning ni yang special? Dalam sesi. Dulu. Sesi mana? Ya, dia sudah tu. Tapi nak macam. Salah bagi ni. Dia bagi. Okay, ada. Okay lah. Dengan Aziz walaupun sedikit hafal macam dia kena macam ada thinking skill. Higher thinking skill. Thinking skill. Dia management writer. Untuk semua yang ada, maybe the next one would be graduation or anyone's wedding. So, as I hear, Dihati dan sayangi ketua kelas kita yang sentiasa on top walaupun busy. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan jasa awak akan sentiasa dihati dan dilindungi. Buat aku, kawan-kawan yang kat rumah, kawan-kawan yang tak kenal, semua aku sayang. Walaupun kita rapat masa akhir sem ni, padahal dah kenal dari zaman di Torma kan. Aku ingat aku akan dorang sampai hari ini. Sebab aku kenal korang pun begitu. Korang pula macam dah rapat ni ada. And I hope everyone enjoy the session. I already run out of words in English, so I will just say. Okay. Pertama sekali aku salah satu pun diperlukan kawan-kawan macam korang. Each one of you really is big impact in my degree ni. Tanpa aku telah belajar degree di UiTM Selamat, banyak kenangan dan memori best dengan korang. Susah senang dalam degree ini memang bosan kalau aku seseorang. Tapi aku tak tahu. Buat expose diri kenapa. Next cycle, jadi blogger kita orang. And for Aisyah, thank you. From badminton, makan sama-sama, every joke, second conversation, aku akan ingat betul sampai tua sebab mungkin dah tak dapat rasa semua ni bila dah kerja nanti. Hai, Assalamualaikum. Kepada semua, tiada yang terkecuali, cuba teka siapa saya. Dah habis degree. Sebab rasa macam semalam ni kita join degree tahu-tahu habis. Lepas ni kita semua bakal jauh hadir masing-masing, tak ada lagi semua yang kumpul je. Rasa terima kasih kepada semua penghuni kelas Suzuki sebab menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup saya. Actually, I really wish kita dapat dari dulu. Kan? So, my fun. Now baru nampak yang you all start dalam. Ini sudah kawan-kawan aku yang special, Kacak dan Twitter. Assalamualaikum korang. Macam mana nak start Bila fikir balik, I thought my journey sampai diploma je sebab macam nak kerja lepas habis diploma tu. Tapi my decision untuk sambung was the best decision ever. I mean because aku jumpa orang-orang yang hebat, pandai macam korang. Kelas masa first day of degree, masa tu semua masih baik, sopan, santun, malu-malu. Pejam cerdik hari ni dah minggu last final semester kita. Ajukan masa berlalu, tiba-tiba semua dah big. Okay? Yang tadi ada lebih sedikit dan kenangannya kekal semua hidup. For Haikal, terima kasih sebab always rasa interview dengan benda yang aku buat. Selalu tanya dalam dekat. Terima kasih cari kawan tanpa ada kekalahan. Aku harap semua dapat memaafkan case saja and buang yang sebelum. Aku nak susun cari. Thank you everyone, enjoy the night and always make beautiful memories together. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan instansi yang plan untuk kerja ini, terutama daripada Haji Naina sebab dia untuk kerja ini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kawan-kawan JSC ini, foto mencuci saya, barisan Notif Nurul, barisan Detik, dan barisan Fountain.
It was a good opportunity to be your class representative for the whole semester. It's a good experience to work with you guys as a better students. And thank you bagi aku peluang menjadi ketua sebab korang percaya aku. And thank you sebab jadikan aku bapak luar. Ya. Sebab bila korang panggil aku bapak ke papa ke, it's a big responsibility for me to take care all of you. So sebenarnya sedih nak tinggalkan kelas yang sudah terkonsentrasi sini. Banyak dia punya kenangan, banyak dia punya susah senang kita hidup. Even dekan, tak dekan, tapi kita tetap terus. So for every hard work, kita akan dapat result dia. But rezeki tu Allah, apa-apa pun kita terima. And thank you once again. Semua dia mendekat, dah tua lah. Tapi aku tak nampak dia macam dah budak lagi lah. Bapak kita orang ada sedikit ada yang tahu kau. Kau tak tahu kan? Happy birthday. Lepas dia makan kek. Thank you. Aku tak lupa yang cukup. Ya, okay. Happy birthday to Didi. Happy birthday to you. Sayangnya juga. Trauma. Bila saat itu ada satu Sekarang kita orang dekat Astana Singa. Ni kawan saya dia masak hari ni. Tahu ni dia masak apa? Salah. Kita ada mihun. Nampak tak mihun? Kita ada mihun. Lepas tu kita ada nugget. Ni mihun by Chef Rafhana. Yang ni nugget by Chef Aisyah. And also ada fries by Aisyah. Yang ni yang ni digosok semalam. Pasal nasi goreng ada ni. Lepas tu ada nak Miss Rafhana tu. Ya, saya lah. Lepas tu ada The Boys. Boys tengah makan. Iaitu Ika tengah busy. Dan also Fitrah di sana. Mana Fitrah? Mana tu? So saya dah habis makan. Belum habis makan. Saya dah makan. Okay, jom. Eh Adi, nanti kau lagi apa lepas itu ya? Semua orang dah berfikir nak kata oh, okey. Apa dia? Korang kita orang dah sampai Kerja Limbongan Antarabangsa. Salah, Kerja Antarabangsa Limbongan.
Tu baik tengah tunggu juga. Dengan 10. Boleh satu, boleh dua lah. Hai. Baru pair. Mak, lepas tu dia nak peng apa? Ada yang hilang dariku belakangan. Sedang tak mudah bertemu rasa senang. Sedang ku cari yang jadi pencetusnya. Mungkin hilangnya atas siklus hidupku. Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Dan mungkin